betapa cantiknya. Nah itu dia. Oh, tidak. Mainan saya. Awak okey? Saya akan tunjukkan sekarang. Wah, Itulah yang saya perlukan. Satu set. Ini bumbungnya. Oh ya, bravo. Dan saya akan lakukan semuanya sendiri. Wah, siap. Pangkalan kami, tingkat 2, tingkat 3, dan bumbung. Saya sebenarnya penat juga. Tak masuk akal. Rumah saya akan jadi sangat cantik. Ia akan jadi yang terbaik di kejiranan. Mari kita mulakan. Kita ada tingkap. Mari kita buat rumah emas. Mainan saya layak mendapat yang terbaik. Dan sedikit lagi emas seperti ini. Apa pendapat kamu, Mia? Ia sangat cantik. Oh, saya ada idea juga. Lihat, saya akan menjadikan rumah saya sangat berwarna-warni. Saya ada penanda yang cantik ini. Wow. Saya sangat suka. Wow, itu hebat. Dan sekarang, inilah bumbung saya. Saya akan gunakan pensil berwarna-warni. Lihat betapa bergayanya sekarang. Apa pendapat anda? Wow. Janice? Baiklah. Betul. Rumah saya akan dihias sekarang juga. Wah, lihatlah bubu itu. Ia cantik. Teruskan. Saya perlu mengeja labubu. Hebat. Lihat keindahan ini. Rumah saya cantik juga, bukan? Awak suka tak? Ganti ada ini skirt version ini. Sudah tentu ya. Oh, sejuknya. Adakah kamu sejuk? Ya, sangat sejuk. Jangan menangis. Saya ada idea. Kita akan ada pendiang. Tidak. Saya akan buat semuanya lebih baik. Itu sahaja. Kamu boleh duduk. sempurna. Saya gembira awak suka. Saya akan ada pendiang juga. Ini dia. Bagaimana? Aduh. Oh, saya tidak pikirkan ini dengan teliti. Apa yang patut saya lakukan? Betul, tali kasut saya. Ia berwarna oranye dan kelihatan seperti api. Ya, baiklah. Ini jauh lebih baik. Duduklah, Bobo. Sebenarnya saya sangat suka. Terima kasih. Ini mengarut. Saya akan buat panggung wayang. Baiklah. Bagaimana kamu suka? Oh, tidak. Itu filem yang salah. Satu saat. Saya akan betulkan semuanya. Ya, ini jauh lebih baik. Film pengembaraan Labubu, Anda pasti akan suka ini. Bagaimana?
Ia sangat menyeronokkan. Pergi dari sini. Satu saat, saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Ia tidak berfungsi. Biar saya fikir. Oh, saya ada idea yang hebat. Saya perlukan sedikit kain dan sedikit cahaya. Wow, awak suka? Wow. Oops. Oh, Shigemi perlukan katil. Saya suka buat semuanya sekarang. Lihat, itu sempurna untuk kamu. Oh, baiklah. Mungkin yang ini? Tidak. Ini cantik. Sangat selesa. Memang betul. Saya rasa sangat kasihan pada comel saya. Apa yang patut saya lakukan? Saya mahu anda mempunyai katil yang selesa dan nyaman. Itu sahaja. Mari kita mulakan kerja. Saya perlukan span ini. Dan ini dia, kita ada katil, tetapi ada sesuatu yang pasti kurang. Oh, betul, selimut. Menambah sedikit lagi hiasan dan siap. Bagaimana dengan Janice? Apa? Baiklah, teruskan. Labubu, saya pasti memerlukan almari pakaian. Saya akan menghias bilik. Oh ya, ia sangat cantik. Biar saya main piano. Saya tahu. Saya akan buat almari juga. Apa yang kita ada di dalam? Tidak apa-apa. Betul. Saya akan membuat pakaian untuk labubu saya. Lihatlah gaun yang cantik ini. Dan jaket mengisi almari pakaian. Bilik ini sangat selesa sekarang. Wow, almari pakaian. Saya ada satu juga. Mari kita gantung ini di dinding. Saya lapar. Oh, adakah kamu mahu makan? Ini peti sejuk. Oh, tidak. Itu bukan ide terbaik saya. Tetapi saya ada rancangan. Mari kita buat dapur. Menyediakan kawasan. Oh, tunggu. Kita ada sandwich. Sedap. Saya akan buat sesuatu juga. Tidak. Lihat, Mia. Ini saiz yang sempurna untuk meja, beberapa kerusi. Wow, ia kelihatan hebat. Menghias semuanya. Inilah bubu saya. Selamat menikmati pesta teh. Oh, ya ampun. Hebat. Apa? Tidak. Itu tidak akan berhasil. Sudah tiba masanya untuk membuat bilik mandi. Oh, baiklah. Bagus.
Itu lebih baik. Tunggu sebentar. Ini ada tumbuhan. Saya akan buat sesuatu yang sangat hebat. Sama seperti ini dan tak manis, saya sudah siap. Tetapi ia memang berbeza. Saya sangat suka. Bagus. Betul. Menghidupkan semuanya. Baiklah, saya akan buat sesuatu pada bumbung saya juga. Tada, bagaimana kamu suka ini? Wah, ya cantik. Sebuah rumah pokok dan buayan. Bagus. Baiklah, kami juga ada hiburan sendiri. Lihat roda Ferris ini. Ya, ia bagus. Cantik. Rumah kita kelihatan menakjubkan. Saya tahu, kan? Hebat. Mr. Berisi, aquarium differentials here, area journey dan sempurna. Oke, setuju yung kayer. Begitu sahaja. Bagaimana dengan awak Wednesday? I sudah tahu dari air akan jati air na aquarium. Thing upper air. Bagus, saya guna isi seluruh aquarium. Ting, ambil hot itu. Kamu boleh pergi. Warna merah jambu, apa yang patut saya pilih? Oh, merah jambu mutiara akan sempurna untuk bumbung. Mari kita tutup. Begitu sahaja. Sekarang kita akan gunakan warna merah jambu serbuk untuk bahagian dalam rumah. Ia menakjubkan. Murcede pelika cantik untuk tingkat 2. Akan ada cengkerang dan tapak Sulaiman. Duyung saya suka segala-galanya berwarna merah jambu. Dia kelihatan sangat cantik. Ay, suyo na ba yan sila? Dari itu sampah. Terus sama sampah. Eris rasa Fior Ting Cat. Actually cat rumah seri tam. Saya suka warna ni. You're super undertuyong pa. Kisah keruah akan pelakat mengkut di bahagian bawah. Selesai. Dan bagaimana dengan aquarium? Saya sudah ada idea. Baiklah, saya juga sudah ada idea. Saya ambil tanah, lihat. Gulungkannya dahulu dan saya perlu membuat segi 4 tepat. Begitu sahaja. Sekering landaan sudah bateri. Hebat! Kemudian renyukannya. Dan putar. Jaringnya tayo dalam cingkir. Letakkan di bagian bawah akuarium. Sekarang kita ambil bag pasta dan cat merah jambu di dalamnya. Tutup dan gaul. Semua peselin cuit cat merah James. Dalam dia sudah kemasakan pil pisah ke dalam sana, lihat. Lalapas seperti karang. Hebat! Sekarang meredap beberapa kerangka dan menepuri akuarium sino haiwan laut. Akan ada sebuah istana dan saya sudah suka apa yang sedang berlaku di sini. Tutian sos cantiknya, rose tabur creme bersifat crystal jelly, gelatin seperti batu, menjual bulatan berbentuk ketamik yang boleh ditiup, dan dulang dengan koktail dan makanan ringan. Mari kita hias akuarium di bahagian luar juga. Super! Cantiknya? Apa itu? Ting, di mana kamu? Sepatutnya kamu bawa tengkorak Makcik Mary 5 minit yang lalu. Aduh, chicken maco mapasari speltis chow, krim bau tengkorak gel. Mari letakkan di bawah, dan sekarang kita akan gunakan tanah liat untuk membuat sesungai. Gitu sahaja. Tambahkan beberapa cawan sedut. Ini dia.
Dan itulah sesungguh kraken. Sekarang Smirk Tower Spain Shout and Shirts Hornwart. Daig and its aim show luksan terang laba-laba ini as super poker tungain pistol gam as a demon sarang laba-laba sebenar sempurna. Sarang. Mari serta meter bahagian bawah aquarium. Seperti ini. Tambah kebaran baru dalamnya tinggal untuk menambah makhluk laut. Dan sebuah penan protein laut. And also, awan strapong stubut berfan top and stabole. Terasa rings number some verberation delor. Ada perabacang dari kepada predators. Mari kita predators. Pergilah berenang, sayang. Apa mau bertanya ke lampu dalam akuarium? Oh, ini benar-benar menakutkan. Duyung saya juga teruja dengan akuarium itu. Dia tidak dapat membayangkan mempunyai akuarium pribadi tanpa jiran yang suram dalam bentuk anak patung Wednesday itu. Mari hias rumah lebih lagi. Tambah bola disko pelangi untuk party. Kemudian letakkan kerusi santai dan meja serta majalah. Pastikan ada kabinet untuk minuman dan makanan juga. Tambah meja sisi untuk mainan. Ini dia. Sekarang, mari letakkan lendir merah jambu dalam akuarium kecil. Mari biarkan lendir menitis dari cangkerang. Di sini, cipta air terjun rumah dan kita mulakan hebat. Adieu, Barry Fontingan pesta merah jamu. Dapat berada. Dia langsung terus dan rasa selalu erkang simbi koin tujukan chores kreatif untuk menyusun lantai ke dalam rumah. Pertama, kita akan buat rak ramuan. Jersey Maid, actor by Kurotuani into Science. Jag är passenger mig till att se stora inte 2 miljoner värsta pinder and showen. Oh ja, berpatong seperti det. Det ser ju running smackbread. Here, det är en great day med det kawat chawa. Mari kita lihat. Wah, tak berberi plus kerbau mas dan dari sehingga seronakan lihat itu. The bawah ada story lantai untuk dihias. Sudah fikir apa yang kamu akan buat, gadis-gadis? Ya, saya akan jadikan ia bilik tidur. Mari letakkan kaktil dan mainan kegemaran anak patung saya. Sekarang mari hias almari pakaian. Hebat. Anak patung saya mempunyai banyak pakaian. Pasti dan berberi meja solek dengan cermin. Mari susun semua alat solek dan minyak wangi juga. Sudah siap. Saya pun sudah penat. Beritabar Zolong Sor, wayan sa Coaster Collab. Sila, agay mo na sige na Wednesday. Oh, sungguh mimpi ngeri. Adakah ini mimpi ngeri? Ia hanya tumbuhan rumah biasa. Here the Marian cacing gummy. Mari letakkan di dalam bilik tidur. Mari tambah pokok lama di sini dan kita akan gantung pakaian padanya. Ada meja solek dengan alat solek juga dan keranda. Saya harap tiada sesiapa di dalam. Ting, ambil mainan kegemaran anak patung itu. Ini nih akan menjadi katil. Kita kabigin juga pada gelongsor kolam. Selesai. Baiklah, saya dapat lihat bahwa anak patung kamu teruja dengan rumah anak patung mereka. Adul Charles Stern and Stuart Pian's Scarazers followed bersama Anono. Anawa, Interior Wednesday and a Barbie for Singlesi and Primary at the Rasuasian. Terus comment Mensius by Corendasa where your first verbs and daki masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Curasator B Dubayak Green yang ditambah oleh gadis-gadis itu. Berikutlah spraywis yang cerik. Satu-satunya perkara yang tinggal adalah untuk anda memutuskan rumah siapa yang terbaik. Baiklah. Mari kita lihat. Betapa hebat. Ya, kau betul kecil yang hebat. Buat lebih baik dari Tiffany. Mari ambil pistol game. Lipkan dinding untuk rumah anak patung masa depan saya.
Saya akan ada rumah 3 tingkat. Sempurna. Saya sudah suka ia. Bagus. Ia perlu selamat. Tiffany, bolehkah kamu lakukannya? Hah? Sudah tentu. Saya akan lakukan dengan lebih baik. Rumah saya akan benar-benar mempunyai bumbung. Mari kita mula mewarnakannya. Akan ada tingkap di sini. Oh, hei, apa itu? Halo, jiran. Oh, awak rosakkan sulikan saya. Otoa, ear ini menjadi sirteri. Tiffany, saya tidak akan datang dekat awak lagi. Biar saya cat rumah saya warna merah jambu. Ini berus dan cat. Wah. Saya perlu menutup segalanya dengan warna merah jambu. Ia kelihatan sangat cantik. Barbie saya akan menyukainya. Warna merah jambu yang teruk. Bratz dan saya ada warna kegemaran sendiri. Kami suka ungu. Saya akan buat dengan cepat. Hanya tuangkan cat ke atas rumah. Saya suka berbingmeri yang banyak. Bagus. Wow, gadis-gadis. Rumah kamu sudah kelihatan cantik. Apa langkah seterusnya? Saya akan pasang bingkai untuk tingkap. Ia kelihatan lebih cantik dengan cara ini. Membosankan. Saya ada bingkai tingkap ungu. Mari kita tambah beberapa hiasan untuk rumah anak patung ini. Mahkota ini kelihatan cantik. Saya suka. Dan saya sangat teruja. Saya mempunyai hati. Gadis-gadis, kamu melakukan kerja yang hebat. Ayo. Apa yang patut saya buat di tingkat bawah? Saya tahu. Mari kita buat ruang tamu. Oh, ya. Ini ada sebuah kerusi, meja, rak-rak, perapian. Sudah tentu. Ia memberi banyak keselesaan. Dan TV, permaidani. Sudah tentu. Rats, kamu mahu lihat bagaimana saya susun ruang tamu kamu? Hah? Ia sangat sesuai dengan kamu. Biar saya ambil gambar. Sempurna. Ini foto kita. Wow, itu cantik. Potret ini semestinya berada di ruang tamu Anda. Semua tetamu akan terinspirasi. Miley. Dan inilah ruang tamu merah jambu untuk Barbie saya. Oh, jangan lupa tentang kereta. Kita akan mempunyai garaj. Apa, Tiffany? Tiada apa-apa. Oh, satu idea. Saya bukan sahaja akan mempunyai kereta, saya akan mempunyai helikopter. Kami akan meletakkannya betul-betul di sebelah rumah. Miley, awas. Baiklah, saya tidak menjangka itu. Ya, berat saya sangat hebat. Sebuah sirih dan sebuah helikopter. Mait. Saya akan membuat dapur untuk Barbie saya. Lihat set yang cantik ini. Saya suka. Ini peti sejuk dan tumbuhan tentunya. Biar saya buka laci saya dan isi mereka. Hebat. Wah, saya sudah sangat menyukainya. Masa untuk mengisi peti sejuk? Baiklah, Barbie mempunyai banyak barang runcit dan banyak makanan. Ada semua jenis makanan. Hebat! Suka. Tiffany apa? Berat saya lapar dan memutuskan untuk memasak sendiri. Ia mudah baginya. Telur goreng. Bagus. Mari tambah beberapa hidangan lagi dan kita boleh bersarapan. Kamu suka? Hebat.
Anak patung saya juga pandai memasak. Lihat, dia telah membuat pizza untuk dirinya. Ayuh, Barbie. Ia sedap. Hebat. Gadis-gadis, come sit down bersama. Tinggal lagi buat bilik tidur. Kita perlukan kapet merah jambu. Dan saya lagi mempunyai permaidani biru. Perkara besar. Lihatlah katil diraja Barbie saya. Sekarang, mari kita tambahkan pelekat pada dinding. Katil saya juga hebat. Dan logo Bratz di dinding. Oh, saya akan lakukan sesuatu juga. Ini rak dengan pakaian. Apa yang Jots Betty? Bagus. Ini benar-benar sempurna. Pinfatlus Bratz. Dia memang teruja untuk tinggal di sini. Oh, ya, mari kita adakan party. Apa? Barbie saya juga tahu bagaimana untuk berseronok. Ayuh, bagaimana kamu suka bilik kamu? Kamu pilih pakaian yang cantik. Gaun ini menakjubkan. Oh, I taste over yang mereskerat you. Miley, will you be ready for your beer spray? Nah, ini kelihatan cantik. Saya suka pakaian ini juga. Gadis-gadis, adakah kita mengadakan pertunjukan fashion? Ini sememangnya perkara terbaik yang pernah saya lihat. Satu pakaian lebih baik daripada yang lain. Kamu berdua sangat cantik. Luar biasa. Lihatlah semua pilihan pakaian itu. Tiff, Bratz akan membuatnya untuk Arnab. Mari kita mula. Gersir, soy the scoribusing girding grikau kotak katbud. Like it's through fikin beers mundi fur pistol gab. Dinding, bumbong. Rumah itu sendiri akan terdiri daripada 2 tingkat. Oh, Glory, adakah engkau di sana? Apa pendapat kau? Saya sudah siapkan rumah saya. Kita perlu tambah atap. Sekarang rumah itu lengkap. Baiklah, bahagian asasnya. Mari warnakannya. Saya akan sembur cat ia ungu. Oh, Saya perlu memakai topeng pada Arnab saya juga. Saya ada versi mini. Dumfries Schroeder is Stormy at the Ditsoid. Sinang Jeffrey di Belmarna. Kus, Erski warna ini. Wow, warna yang cantik diambil oleh Bratz. Ia kelihatan hebat. Barbie, apa yang kamu pikirkan? Baiklah, saya tidak mahu Gloria saya menghirup bau warna dan cat. Sayang, sembunyikan di bawah selimut. Sementara itu, saya akan menghias rumah kamu. Saya akan gunakan penyiram air. Anjing magkarmon kagro sa rumah, your kandilipti di warn merah jambu secara sa katsar. Ini another gateway, tuwag didiro. Baiklah, sekarang saya perlu menambah dekorasi ke dalam rumah. Lobak kegemaran Stormy akan digantung di sini. Dan keju untuk saya boleh lihat awak suka. Ia sangat keren. Saya cuba dengan sangat keras. Stormy, datang ke sini. Lihat apa yang saya buat. Ini adalah rumah masa depan kamu. Kamu suka? Bagus. Anda telah menyelesaikan peringkat pertama cabaran ini. Haiwan peliharaan Anda pasti gembira. Mari kita teruskan. Saya perlu membuat rumput yang cantik di hadapan rumah Arnab saya. Stormy akan berjalan di sana dan menghirup udara segar. Saya sudah pikirkan semuanya. Mari kita mulakan. Hai! Ha! Saya buat rumah. Nampaknya sempurna. Oh, sure. Itu rumput yang sempurna di sana. Ano yang akan peduli? Iya, or... Siapa tadi? Jiran? Apa yang dia buat? Itu peli. Tunggu. Oh, siapa yang mencuri sebahagian daripada laman saya? Ini semua dia.
membentangkan rumput. Bagus. Sekarang memasang pagar. Saya tak mau sesiapa datang ke sini. Daftar berangin Mei di dalam rumah. Istrinya di atas tanah dengan bunga, tentu chip. Info TV untuk menonton video paling lucu dan beberapa foto. Akan ada perapian dengan beberapa buku. Kami juga memerlukan unit truk. Wah, tingkat pertama, rumah sudah siap. Kerja yang bagus. Stormy, apa pendapatmu? Dia pasti teruja. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Stormy memerlukan seorang teman. Saya ada arnab mainan. Stormy, dengan ikan. Dia yang ingin main. Alangkah comelnya. Mereka menjadi kawan. Saya sangat gembira. Barbie? Baiklah, saya sudah siap dengan tingkat bawah. Glory, kamu suka ya? Oh, ia pernah malas seperti rumput. Dia Sony yang belayar roda di sana. Ada sofa di ruang tamu dan banyak lagi. Gadis-gadis, ia kelihatan menakjubkan. Kita boleh teruskan. Saya tahu apa yang harus dilakukan di tingkat 2. Akan ada dapur. Mari kita pasang hiasan berbentuk keju. Terdapat juga beberapa tangga, pagar. Wah! Apa? Tikus! Stormy, mari kita berehat untuk snack. Saya sangat dahaga. Oh, saya perlukan straw. Saya akan ambil. Hey, hi. Where is straw, sir? Ito at dear. Kaya semua swire, sedap. Ay suka krim putar. Bagus. Saya ada straw plastik. Ia perlu dilekatkan ke dinding. Glory akan dapat memanjatnya. Letakkan permaidani dan mangkuk makanannya. Mari tambah makanan itu sendiri. Glory sudah di sini. Dia sangat lapar. Mari, sayangku. Makanan kamu sudah siap. Wah, Glory sangat lapar. Lihat bagaimana dia mengatasi rintangan. Hebat, Barbie. Kamu boleh berbangga dengan diri sendiri. Baiklah, Barbie. Itu idea yang hebat. Itu juga yang saya mahukan. Ini ada makanan, ada air, mangkuk minum dengan air segar. Beberapa lobak merah. Stormy, masuklah. Apa yang salah dengan kamu? Anda suka makan. Nah, silakan. Brats, kamu telah lakukan semuanya yang Stormy sangat suka. Dia pasti tidak akan lapar. Kamu telah lakukan dengan baik. Teruskan. Saya perlu buat katil. Saya sudah memikirkannya. Ada karpet. Wah, lihat itu. Semuanya berwarna merah jambu. Bagus. Beberapa perabot lagi. Luar biasa. Tunggu. Bagaimana dia akan sampai ke tingkat 3? Satu idea terlintas. Ada tingkap di sini, tetapi kita tidak memerlukannya. Awak tahu apa yang saya akan buat? Saya akan letakkan paip. Glory akan guna untuk naik ke tingkat 3. Ayo, sayang, cuba. Wah, lihat itu. Gloria melakukannya. Memang ide yang hebat. Sekarang dia boleh tidur di sini selepas makan tengah hari yang mengenyangkan. Dia pasti suka tempat ini. Barbie, awak tahu apa yang tikus awak mahukan. Saya mendapat ide untuk meletakkan almari laci di tingkat 3. Sedikit musik dan sebuah katil. Stormy tidur di sana sepanjang masa. Pergi berehat. Awak suka tak, Stormy? Biar saya mainkan musik kegemaran awak. Oh ya, saya suka lagu ini. Sekarang mari pakaikan pakaian kepada Stormy. Dia ada banyak pakaian.
Ada sebuah beige siru dan sucur. Oh, lihat itu. Isa lucu. Ada sebuah beige siru arnab. Gadis-gadis, kerja bagus. Haiwan peliharaan Anda... Ais Pearl Bonchuro sampah. Saya mau ia jadi cantik. Alamak, kulit pisang. Wah, lihat ini. Dan sekarang saya mau yung citanya dengan warna merah kegemaran saya. Wah, fake higher rubber yang rumah baru chair. Saya rasa bertingkap yang indah untuknya. Rubber lawa pensel-pensel ni. Saya sudah ada ide yang hebat untuk rumput saya. Saya akan warnakan kad-kad ini. Dan saya boleh bermain dengannya bila-bila saya mahu. Lihat itu. Saya suka permainan ini. Ia sangat menyeronokkan. Tidak. Baiklah. Teruskan. Saya perlu menyiram pokok saya. Saya sekarang pokok. Hello, Cik. Ini bukan untuk kamu. Ia untuk rumah saya. Tolong buat ia emas. Oh, itulah. Saya sedang rasa... Mula dahulu. Jadi kita perlu cairkan ini. Tanpa burung-burung. Siapa yang bertanya? Sekarang. Cat bumbung. Akan sangat cantik. Sekarang, mari kita menghiasnya dengan blok emas ini. Dan kemudian? Sempahan. Dah laguannya. Oh, wow. Luar biasa. Saya benar-benar suka. Ya. Terima kasih banyak. Apa? Tunggu sebentar. Apa lagi yang kamu mahu? Emas? Sudah tentu. Yang merah ini. Pokok duit. Saya suka. Baiklah, Cik. Sekarang segalanya akan siap mengikut impian anda. Tu. Sempurna. Yang ini. Itu Sturdo. Corpory was Sturdo. Baiklah. Semuanya masuk. Betul, Cik. El. Baiklah, jauh lebih baik. Saya tidak dibenarkan. Alamak. Apa masalahnya dengan baiklah? Kita perlu segera memikirkan cara untuk menghias rumah di dalam. Tunggu sebentar. Oh, lebih ramai pembantu. Dan ais krim. Terima kasih. Oh, nenek, saya pinjam cermin awak, boleh? Oh, tolonglah. Oh, jom. Oh, saya memang perlu tanda jalan ini. Tambah botol. Wow, bagus. Apa yang dia lakukan? Apa itu? Arah cerai daripada barang-barang keren ini. Yang bantal daripada stocking pelangi kegemaran saya. Bau yang sedap. Dan sekarang, buah, darah dan akan ada sihir. Saya suka. Oh. Lihat itu. Kita ada rak sekarang. Oh, tanaman saya. Saya suka ini. Apa? Siapa yang buat ini di dinding saya? Pita yang tahu masa mana nak betulkan.
Patutlah saya bawa pelekat dengan saya. Saya akan buatkan bentuk hati daripadanya. Bukankah ia sangat comel? Oh, wah! Nasib baik saya ada panty felt. Dan sekarang saya perlu lukis beberapa rak untuk diri saya. Jerman adalah rak yang boleh dibuka dan simpan barang di dalamnya. Wah! Lihat bunga itu. Dan teddy bear saya. Sempurna. Saya suka rumah saya. Oh, tunggu. Lebih baik sekarang. Andrew Makor supaya berdapat merata seperti seorang putri. Baiklah, tuanku. Oh, hey, apa itu? Oh, Britney, itu tidak kelakar. Saya akan jadi kaya dan menjadi putri. Baiklah, Rachel, you are queen Silsa. Your permisi. Saya hamparkan permainan ini berbulu untuk berehat dan hiasi tingkap dengan langsir emas. Bagus. Perkataan kegemaran saya. Kaya! Saya suka! Baiklah, masa untuk menyusun almari pakaian saya. Cuba! Ya, saya memang perlukan banyak ruang untuk kelab saya. Lihat pada gambar saya. Itu gambar wajah saya. Semua kosmetik saya ada di sini. Mari kita buat beberapa pembaikan. Luar biasa. Saya perlu ambil selfie dan hantar kepada Jane. Tunggu. Baiklah. Lolol. Apa Jane buat di situ? Dia sedang minum teh. Adakah itu dipanggil seronok? Ia lebih hebat untuk membantu. Parsi. Apa? Tidak buruk? Terima kasih. Saya suka. Sudah, tentu. Itu lebih baik. Baiklah. Hello, kawan. Datang ke parti saya. Oh, bisingnya. Hello, keselamatan. Musik jiran terlalu kuat. Cepatlah, tolong. Lihat ini. Adakah ini sah? Itu sangat comel. Sebentar, kakak selesaikan. Apa bunyi itu? Oh, hello. Musik bising baru. Bagaimana dengan uang itu? Adakah Anda ingin menyertai? Wah, terima kasih semua. Oh, tunggu. Rasa kecewa pula saya tak dijemput. Oh, apa itu? Api? Selamatkan diri? Tidak. Jangan risau. Saya ada pemadam api. Terima kasih, Jane. Maafkan saya, tolong. Mari jadi kawan. Hore! Terima kasih. Tidak mengapa. Persis kau sewa sarkader wasir warna merah jumbo. Betul. Saya perlu pakaian yang sesuai untuk ini. Warna saya yang saya beli biarlah ia berwarna merah jambu cerah. Ia sesuai untuk bumbung dan untuk rumah itu sendiri. Wah, ini sangat bagus. Grace. Searson, sekarang untuk benar-benar bawa serum percaya untuk keseronokan lengkap. Batang bercahaya. And sekarang glitter.
Oh, sungguh menawan. Aku berada di dunia yang baik. Oh, hai. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih. Di sini saya. Baiklah saya diperkirakan. Lihat burung yang cantik ini. Sesuai untuk rumah saya. Selamat tinggal. Dan menambah bergaya balon. Meow. Hey, Weasley. Apa pendapat kamu tentang rumah saya? Marshat. Cersei Macer and Schuster Mambers Duration Kilauan Mereka Berdakar. Mari pemainan Hagisland. Apa? Prabu, adakah Anda? Cebar semazak sisbak big sawin. Stir-tray stir-cat histam. Dasi racing, Saya Domar tidak Stir nampak. Princen. Zombie, saya perintahkan kamu bangkit dari kematian dan bantu saya menghiasi rumah saya. Hah? Lakukan semuanya. Ia cantik. Oh, Betul. ya. Saya wargai. Saya tidak tahu. Beth. Boom. Scoop. Oh, beberapa due Ekor. diligence. Lights Kurt Evans. Kita akan perlukan sesuatu. Selamat tinggal. Wow. Bagaimana dengan apa sih, Ray? Sebelum trabalho yang bingung miau. Terima kasih. Ada beberapa tulang di dinding. Oh, sial. Rangka! Oh, lihat tengkura ini. Kayak warnanya segapan untuk Wednesday. Baiklah, Cik. Semuanya baik. Jangan teruk. Nah, ini bayaran yang dijanjikan. Anda layak menerimanya. Oh, terima kasih, Puan. Siapa may mimpi now? And lebih banyak mimpi ngeri. Bella Raven. Our bumbong, their jury sinner berhantu siya. Perhatian, berita tergempar. Kita ada jiran baru. Blah, blah, blah. Siap, Bobby! Tepat berada menerima kira kita. Kamu tak percaya? Tahu tempat yang paling gelap dan menakutkan hanya sejarak selemparan batu. Ini hari Rabu. Sedikit senyuman untuk siaran langsung. Adakah ia berfungsi? Sastra Samurai. Potong rambut baru. Ya. Bye. Dalam bentuk saya. Terima kasih. Baik, sekarang bahas jauh dalam mesiranya. Saya mau bunga muncul di pokok ini. Sekarang kita perlu buat tag. Apa yang berlaku di sana? Tangan saya. Baiklah, bag saya sudah siap. Itu saja yang cabai lagi. Buat ini, kawan kira ini bersantai di rumput sekege dengan koktail di tangan. Sial. Alangkah hebatnya hari Rabu ini. Wow! Benar babi tengok tuh. Daging ingat berat yang romantik kita ya. Yang lebih baik daripada kubur wira kegemaran saya. Mereka hidup selamanya bagi saya. Dan sudah tentu. Armaiden, Urshaboyans, and Sankarians sa Oromboyan. Ya, wingay ngay was creator mayor sa PR sa party. Saya tertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Wednesday. Oh, Terima kasih kerana menonton. ini sangat pelik. Oh, Lindsay. Mengintip itu tidak baik. Stand safe from Northern and Hunt.
Baiklah, pindah. Tunggu. Bagaimana kalau kita pilih jubin baharu untuk rumah? Papan Chatter! Kamu bermain lagi dengan sarang laba-laba dan tinggi panik kelawar. Rumah saya tidak ada punya cukup cek yang hidup untuk koleksi hebat saya. Baiklah. Jauh lebih baik. Selamat tinggal! Spray. Saya Sean yang istirahat termasuk. Oh, terima kasih kawan. Tapi saya tidak perlukan bunga rosawa. Saya lebih suka awak. Meja yang hebat. Ini kira kawakan dari sebagai lampu. Di situ sudah dideteksi. Dia akan sangat gembira. Segalanya. Dia ada di sini. Lihatlah benda ini. Oh, awak seorang fashionist. You tahu space. Baiklah kita teruskan. Sebenarnya saya perlukan bantuan awak. Jangan takut. Selamat tinggal. Cargo. Ia tidak menyakitkan. Baiklah. Ya. Dinding kelihatan jauh lebih baik sekarang. Kriang bosau. Mari kita letakkan di dinding. buat ini juga. Ya ampun. Yang pertama. Aku tak kena hitung kesini dengan cepat cekik mewah. Kau ni dengan sana kau saya pun dia. Dia tak hati-hati kamu itu. En hamperen carpe gebunas lene. Si koligbir at the sisiri. En sedo palomero under kosmetiken. Emergantong cermin untuk mengagumi rupa saya sendiri. Di sini memang ada banyak lewat solek. Saya akan sulit ready di base. Hai cantik cuma gismana dengan rak. Hai saya akan ke barang-barang kegemaran saya di atasnya. Terutama bunga. Kemudian gambar kegemaran saya. Ang bahagian, semestinya. Yang sangat sesuai dengan saya. Wah, ada tanda neon. Hai, kawan-kawan. Apa kabar Anda? Apa ini? Champagne pesta? Barbie? Risal dalawang bayad sa hadiah. Ayaw ko na sila istimewa ice marmalade. And syrup strawberry. Daburok. Saya tak sedap. Saya mati. Hai kawan-kawan. Ya. Bagaimana kalau kita ambil snack? Tidak. Mates, ano na apa sih? Ice sensual. Rabu merah jambu. Sangat sedap. Sebenarnya itu... Maukah awak mencuba tea? Selamat tinggal. Tanpa air? Hello? Baiklah. Apa? Itu hebat. Tiada apa-apa di sini. Dan sekarang Wifi. Senyum, hore! Ini pesta yang hebat. Hello gadis-gadis, apa kabar? Oh, saya nampak ia teruk. Dapat bilik yang teruk? Alangkah ngerinya. Katil saya rosak dan ada lipas. Oh, bawa pergi. Anna, first day for your work kebal. Mo boring. Hai cuma work-kerklo. Oh, ini menjijikan. Wednesday. Saya tidak mahu tinggal di sini. Sudah saya tidak mau bersama awak. Kita perlu membuat pengorbanan. Baiklah. Saya ada idea sebenarnya. Kita akan buat bilik kita dari awal. Begitulah cara saya akan lakukannya. Lihatlah.
Oh, terlalu terang. Awak nak saya jadi buta? Ini, lihatlah punya saya. Saya akan buat dengan gaya saya sendiri. Kamu tidak faham apa-apa. Saya fikir bilik Wednesday comel, tetapi bilik Annette sangat comel. Saya rasa mana-mana dalaman akan jadi hebat. Selamat datang ke cabaran baru di Borrowed. Tangan, air band shop. Berkakaram and bergeran dosas. Ya, yang ne. Borch Weisos. Sorry, Maring. Ikaw maruster harabing borid novan. Oh, at. Gawin kibat tayo misana. Cat hitam. Sempurna. Dinding putih ini membuat saya terpikir tentang hospital. Mari kita cut mereka. Our Smorian, Sirangela Brett and Grabari. Hanya Anna Thring shirt wearing so. Apa lagi yang ada? Tangan, bantu saya. Enet, pergi. Menangkapnya. Gonit, tagatan mo na kinit sa'yo. Mari kita masir. Wah, Wednesday, awak tidak teruk dalam mengumpul perabot untuk seorang gadis muda. Wah. Bukan, saya memutuskan untuk cut katil ini hitam. Saya rasa ia lebih baik begini. Ada sesuatu yang kurang? Betul, peti rahsia saya. Apa isu? Saya perlu lihat. Agar herbos som kurang terang huvud som bajor i bakgrund. Då för mig som där det är space i rumporna som ingen oss. Mereka sering mengintip. Hebat. Itu nampak lebih baik. Mari tambah sedikit cahaya sebagai sentuhan akhir. Saya tak mau tangan saya kotor. Kangen? Tolong saya. Itu lebih baik. Hebat. Terima kasih. Kamu bebas. Semuanya sudah siap. Apa yang Enet buat di sana? Ani tetap di situ. Lihat dengan teliti. Ini bahagian kamu dan ini bahagian saya. Jangan pergi di belakang garis kuning, oke? Oh, Enet sedikit marah. Mari kita tangkap cakar kita bersama. Anak anjing, maaf, ini jarang berlaku kepada saya. Tetapi sudah tiba masanya untuk menjaga bilik saya. Saya akan menjadikan bilik saya lebih baik daripada bilik Wednesday. Oh, dia akan merayu saya untuk melawatnya. Wah, cantiknya warna ini. Sedia. Dinding-dinding ini kelihatan ajaib. Saya perlu memesan semua yang saya perlukan untuk dalaman. Oh, mereka sudah tiba. Saya berlari. Hello? Ya sila, letakkan di sini. Oh, terima kasih atas bantuan Anda. Selamat tinggal. Apa yang menunggu saya di sini? Oh. Cat kuning dan beros. Ini adalah apa yang saya perlukan. Saya akan mengecat katil dan lantai. Saya akan berpura-pura ia adalah matahari. Warna kuning ini menaikkan mood saya. Apa lagi yang ada? Wah, begitu banyak haiwan mainan. Wah, Annette, bilik kamu sudah kelihatan sangat comel. Ia terlalu awal. Sekarang saya akan menyelesaikannya. Wah, reben-reben itu dan pelangi. Itu sangat comel. Dan seekor rama-rama. Lihat itu. Terbang seribu yang syarsyaba Felix. Siapa mana kamu suka? Dah tentu saya ada banyak pengilat kuku dan saya boleh menggunakannya untuk melukis. Voila, semua siap. Masuklah. Itu luar biasa. Di bag banyak benda menarik dan buku. Dan bahkan pasu ini dengan rumput. Semuanya kelihatan ajaib. Oh ya, terima kasih. Jangan cemburu, Wednesday. Duduklah di bilik gelapmu. Ini dia tangan. Itu nampak hebat. Sekarang sedikit pembalut. Ini akan berfungsi. Dan mari kita letakkan beberapa cincin pada kamu. Ini akan berfungsi. Lihat betapa comelnya mereka. Oh, kamu cantik.
Apa? Tangan. Friyard secure. Rionoski Butts. Tunjukkan tangan, Sam. Menjijikkan. Dan semua bulu merah jambu ini. Oh, kamu menjijikkan. Pergi. Wednesday, ini tidak oke. Oh, itu untuk saya. Saya lari. Hello, Robert. Oh, hai. Saya di sini. Apa yang awak mau? Ini hadiah untuk saya? Bagusnya. Terima kasih. Selamat tinggal. Hei, kembali. Muah. Ya. Selamat tinggal. Mari kita lihat apa yang Robert beri kepada saya. Saya tak sabar nak buka. Seekor anjing yang saya mahukan. Kamu nampak hebat. Saya akan namakan kamu, Son. Ini mangkuk kecil untuk kamu. Oh, mari pilih pakaian. Hebat, menakjubkan. Apa? Oh, iya. Jangan beritahu saya. Saya ada masalah dengan jiran saya. Yo, apa? Struggle, sedok semua na ni kart dengan palsby barang po. Salah, hello, sayang-sayangku. And you can berhati na operations untuk shows. Pura insanix, koranda sleeping for ng pakulipas. Anda yang paling manis. Saya akan panggil Anda Carl. Lakukan. Kamu sangat kelakar. Apa? Bawa ia pergi. Lipas alangkah seramnya. Berapa banyak mereka? Tolong saya. Oh, saya hampir. Oh, tidak. Saya tidak mau melakukan ini. Oh, tolong datang. Tolong. Oh, syukurlah kamu di sini. Apa? Kenapa saya perlukan ini? Baiklah. Ya. Oh, lelaki. Jangan takut. Apa itu, Carl? What is it, Zurahza? Ngerinya. Sahabat baik saya, Carl, telah meninggal. Kita perlu menguburkannya dengan betul. Saya telah memilih kotak yang paling sesuai untuk kamu. Saya harap warwaivakim jersian de churbo. Churde de ranoli. Baru kasan stiing paray na kiate me kermanawing wiridachor rigeri bertrano. Apa ini? Oh, Annette. Oh, kawan. Terima kasih kerana datang. Saya mau mengadakan pesta. Saya sudah siap membuat kek dan sentuhan terakhir, saya sedang menunggu tetamu. Yay, saya juga memutuskan untuk mengadakan pesta. Oh, sebiji mata. Sempurna. Terima kasih tangan. Annette? Dia takut. Hebat. Gadis-gadis, datanglah segera. Saya sudah sediakan semuanya. Oh, mereka sudah sampai. Saya datang. Oh, gadis-gadis. Terima kasih kerana datang. Baiklah. Hai, cuman. Oh, tidak. Kek cantik saya. Oh, kamu telah makan semuanya. Siapa itu? Bagaimana kamu boleh makan seluruh kek seorang diri? Oh, kawan. Hey, wah, hooray pesta. Adakah Anda mahu kek? Baiklah. Anda boleh mencobanya jika Anda tidak takut. Annette, jangan marah. Cukup. Oh, adakah kamu benar-benar akan memakannya? Apa? Oreo, cheeseburger. Oh, der wallet spurs majis hari jadi Annette. Oh, Annette, saya datang untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada kamu. Teruskan. Gadis-gadis beritahu saya bahwa Sani makan kek awak. Oh, bagaimana Rabu? Itu sangat comel. Terima kasih. Hemat samin sedang rumah merah jambu yang cantik. Wala tahu apa yang perlukan wisuran. Hey, apa yang you buat? Apa yang you kursan dengan real mystery? Ay dekat was rating pernisahan jid siapa yang sheet rawing saya? Mari kita mulakan dengan mengecat rumah. Kita akan guna cat warna merah jambu. Although terlihat seikut cantik, serwet, warna cukup ajaib dan ada furniture merah jambu, itu cantik.
Ako si Paying Short Tiffany, yung ko akan buat, ko akan chat rumah, haya ungo, mari kita tembak chat dari pistol. Seluruh rumah akan jadi ungo. Oh hebat, ada bumbong sudah tentu akan jadi hitam. Dan saya akan melakukannya dengan pembakar. What's bad that hebat? Pati ang Jess Wakoris? Oh, why was the Halloween day? Ada di McQueen, semua adalah tangki logam. Kasi perlu menutupnya dengan pembalut bata. As ikaw sobrang item Sam, at saus di motor tingkaps. Better good. So Sam, ayaw sa adat sing bingkay. Dapat kita siap Jess, and sa keriliwad ting bumbong merah jambu terang. Wah, ia benar-benar menyerupai menara sebenar. Baiklah, kita sudah bersedia. Oh, hebat. Itulah yang saya mahukan. Serius? Baiklah, saya boleh melakukannya tanpa sebarang pembantu. Saya akan mempunyai menara saya sendiri. Oh, lihat itu dan ia lebih hebat daripada yang merah jambu awak. And secret for Pinkberry Kerman hitam Gunsinga Sinestron Falcon Ganti Heart Simmer. Oh yeah, sayang sigla. Sikin mangaki gam. Sikin balik kakini if the resta. Bang sa dosal! Tangasal! Dan di sini. Uy, say warrior ramay, stadban tombokten for waner, and sacred siaford imster hate sends and stir perlu di chat their rats furish, ambersain warnek con. Garish and download and swearin shide and slam shy aman berwarna warni. Ooh, it's offered with favor shared hebat. Oh, yeah. Saya ada idea yang hebat. Anda akan paham apabila Anda melihat hasilnya. Baiklah, sampai siap. Lihat itu. Wah. Oh, wah. Tunggu, apa bunyi itu? Pembantu saya perlu membuat serambi yang cantik untuk rumah saya. Betapa indahnya ada. Oh, tidak. Sakitnya. Oh, saya terhantuk dengan tukul. Sakit sangat. Apa yang patut saya buat? Bersara paling lawas adalah melihat orang lain menderita. Oh yang patut tidak benar seterusnya. Oh, saya tahu. Mari kita skruti yang ke beranda saya. Bard me secara kita resingka appearance. And sekarang, Pirchen letakkan bombong di atas dan pasang pagar hitam. Sedia, sekarang saya boleh memanggang di beranda saya. Mari goreng beberapa keping daging burger. Bau yang sedap. Gantungkan donat di sini. Dan, wow, bau apa itu? Wah, Tiffany sedang menggoreng sesuatu yang sedap dan saya sangat lapar. Apa yang patut saya makan? Oh, saya tahu. Saya akan buat gula-gula kapas. Saya ada mesin khas untuk itu. Mari kita cuba. Wah, lihat benda gebu itu. Dan ia sangat lezat. Oh, saya baru teringat bahawa rumah impian saya ada awan. Itulah yang hilang untuk gambaran penuh. Mari letakkan beberapa awan di sini dan buat laluan pelangi. Wow, yay, saya suka. Baiklah, Jess, rumah awak seperti dalam mimpi. Saya teruja, dan apa yang Tiffany lakukan? Mari kita lihat. Oh, just for your sharing to feel late, coral alog, chair, ring hitam. Sferin, and elite free lasers ring hana creative. Hindi browser, client sudah salan siapa yang tersesat. Carfu verbs about Cesar. Wah, guess God, kau sudah siap di luar. Kamu berdua melakukan kerja yang cemerlang. Kita boleh teruskan.
Sekarang kita akan buat rapture dalam rumah. Bilik saya sangat kosong. Baiklah, mari kita gantung beberapa garland di sini. Begitu sahaja. Dan sekarang, saya perlukan langsir yang cantik. Indah. Apa lagi? Oh, saya akan ambil beberapa gambar. Saya sangat cantik. Hebat. Sekarang kita akan gunakan gambar-gambar ini untuk menghias langsir. Saya akan lekatkan mereka tepat di atas. Bake to side. Hebat. Siapa yang lebih cantik daripada saya? Yeay! Saya suka. Dan saya tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Kita ambil cat dan berus dan kita lukis seekor unicorn yang cantik betul-betul di pintu. Oh, serius sandok na. And Twana refer mempunyai tanduk yang cantik at beriksi yang comel. Scarnik, bawa telinga kuning. Oh, alan sa Wisteria. Yakin tergesa-gesa. Anda udah may kidap niya karya agong. Oh, lihat itu. Lidah merah jambu yang comel. Dan ia sudah siap. Saya tidak suka siling itu langsung. Mari, hias dengan tiup buih. Mereka berwarna dan menyerupai pelangi. Wah, saya suka. Dan saya mahu gantung bantal lembut berwarna merah jambu di dinding berbentuk hati. Sangat keren dan romantik. Bagaimana dengan lantai? Also, inostarek, tadisalikin med upgrade and uppersis sewan merah jamdos, and nikoslingan box main and display bantal, ida akan jadi one night indah. Saya tidak boleh minta yang lebih baik. Sekarang saya boleh berehat sedikit. Saya telah memutuskan untuk menghias bilik saya juga. Baiklah, saya sudah menggantung garland dan akan ada poster album rocker kegemaran saya di dinding. Bagus. Sekarang kita akan gantung lebih banyak rekod vinyl di dinding dan buat meja daripada tayar. Member setelah lilin, labah-labah, setelah bering sini. Beberapa tengkorak juga tidak salah. Mari letakkan kerusi comel di sini. Dan sempurna. Saya sangat suka bilik saya. Saya tak sabar nak adakan parti di sini. Oh ya, saya perlukan pembesar suara yang paling besar. Wah, Yuda Crowd menjadi party yang bising. Yuda jirannya Jaspers dia untuk ini. Sekarang sorry mainkan solo gitar kegemaran saya. Ini pasti akan membangunkan Jess. Oh, apa bunyi itu? Oh tidak, itu musik yang teruk dan terlalu kuat. Saya sedang diterbangkan oleh gelombang bunyi itu. Oh, adakah jiran gila saya, Tiffany, telah memutuskan untuk mengadakan konsert rock di sini? Sekurang-kurangnya Jess boleh mendengar musik yang bagus. Tidak mungkin. Matikan. Tidak, saya tak boleh dengar ini. Telinga saya akan jatuh. Berikan kepada saya. Adakah Anda mahu bermain gitar? Simpan ukulele itu. Sekurang-kurangnya bunyinya lebih baik. Jess, adakah Anda serius? Betapa menjijikkan. Saya tidak... Jill dan Rebecca, skirjurende without passer first var. A Jill de play Barbie war, so with Rebecca self play Bratz your beer guy. Rebecca dinaraf to roaring to dua. Terdak or berside. Bagaimana dia pamat di situ? Oh, pertengkaran bermula. Oh, itu tidak akan berhasil. Apa yang patut saya lakukan? Oh, saya ada idea. Saya akan buat rumah anak patung saya sendiri. Itu idea yang hebat, Jill. Sen Mugabe membuat rumah Chordy Party untuk Bratz. Tetek adalah idea yang hebat, gadis-gadis. Mari kita mencoba. Saya sudah sediakan semuanya, tetapi saya langsung tidak faham bagaimana ini akan menjadi sebuah rumah. Saya akan cuba untuk menyatukan semuanya. Wah, bagaimana awak buat itu, Rebecca?
Jordan TMD sa aming sejut, porkatiski, amay lasawain sa bam, simakan murske swain sindrik, and sepenuhnya wanat siya biswa dari mada solakan. Ay, Clean is too fancy. Ding wayang liners sekarang bumbong. Mari kita ukur rumah dengan pita pengukur. Oh, jur bersama. Itu tidak boleh. Saya juga akan tambah bumbong besar. Sempurna. And sekarang saya ukiberes bambun trikaites an esaret trade. Kamu gak seluruh bumbung, Sel? Head, saya suka. Rebecca juga memikirkan sesuatu. Saya juga ada bumbung dan ia dihiasi dengan bintang ungu. Ia dipasang dengan tepat. Hooray. Apa yang patut saya lakukan dengan dinding? Saya sudah pikirkan. Mari kita cat mereka ungu di bawah penutup. River. Sering juga saya tabur kay sige maing sering kuwag sa Ay, sedikit sayang kepada Jill. Hey, apa yang bisa buatnya berhani? Oh, rumah saya berwarna ungu di dalam. Tetapi saya mahu semuanya berwarna merah jambu. Saya perlu segera cat seluruh rumah dengan warna merah jambu sebelum catnya kering. Percaya, maaf si cantik. Wow. Yang putih buat seterusnya. Oh, saya dah dapat idea. Saya perlukan gerudai. Ya, mari buat tingkap. Hurai. Ia berjaya. Dan saya akan gunakan tukul. Tolong jangan rosakkan apa-apa. Ja, dit spiritueel screen ringkot wow sa bingkay. Utur Rebecca til Corona. Saya buat ko folder bingkay him. Tapos siya nga na oster. Oh, Selmir. Or if there's tiny Barbie na tayo bumbong. Irutur siya ng patong na Barbie. Ay, sama yung Sergey Regalis, mate. Rumah Prats. Sa free no higher virus, pilit-pilit rumah yung siyabating ka sa hebat. Wow, sikat rumah merah jambu yang hebat. Just hanya bermimpi mengenai niya. Ngomong-ngomong, mari kita mulai susun bilik-bilik. Sama kamu story tingkat pertama, digunakan overall sofa merah jambu yang cantik dan kita lekatkan kertas dinding. Dan sekarang lihat permaidani berbulu ini. Ia sangat menarik. Si Ralph Miss Kumain lebar ng memajulah cepatnya. Sudah tentu, jangan lupa tentang rak buku. Ruang tamu yang begitu selesa. Barbie saya akan menjadi tuan rumah kepada tetamu. Dan apa yang Rebecca pikirkan? Ikut saya beraktif Falfdek Baber. So sen hesti berat saya sure bertambah permaidani. Em sauza alert sa kartals dinding pera. Jori berkali kira-kira house. Stonewari mayor kopi. Kursi berlangganan lampa. Ente berat sip hiberat lipstick. Por lagi yang patut saya tambah. Oh ya, saya terpikirkan itu. Mari kita lukis gambar. Ia akan menjadi potret berat saya. Baiklah, saya hampir siap. Wah, lihat. Ia sangat cantik. Bro, your house wrong sama Renan. So we're aggravating those siap tuan rumah di sini. Wow, it's potret penuh bread. Biar kuat ujil kuda sini. Apa pendapat kamu? Saya akan fikirkan sesuatu yang lebih baik. Betul tuh, saya akan letakkan piano besar di ruang tamu. Barbie saya sangat berbakat. Dia boleh bermain piano juga. Duduklah. Lihat, Rebecca memang ketinggalan. Oh, apa itu di sana? Pesta. Jill, hati-hati. Seorang gadis party scene fed the labia snooker as you were. Is you na la bola disco and party and you weren't do pentas distia. Lihat pentas to. Brad, saya ada satu kumpulan rock. Dia sering menganjurkan concert. Mari menari bersama Brad. Yahoo! Gangster your Fedor. War. Jill, strike you just say being free sonar. Wag you stay show berbuat tingkat pertama. Doy kita nyata sangat berbeza. Saya tertanya-tanya apa yang akan Anda hasilkan seterusnya. Baiklah, di tingkat 2, saya akan mempunyai dapur. I introducerio för set dapur. Jijin kudul pern circle dinding. En skimma de almera lutwans fullberries feeden. Ja, Brad, ein chicker korrepik Pringles. Hortiger idanisanier kordmega. En minuman vener snack di hidal bars diralsa. And then sure to with this dinkersia. And music. Brad smo when do your music. A lot manjamus later sayang. Eta cola dan tigorepek hebat wah Rebecca, where's go tea brats si flaus marwenik met ikap sebenarnya? Ya, kamu memang tahu. Saya tertanya-tanya apa yang Jill telah buat untuk Barbie dia. Saya pasti akan melakukannya dengan lebih baik. Oh tidak, ia tidak boleh lebih teruk daripada Rebecca. Agar kabos sprinkle worse or beaner untuk Barbie. Vanilla cake, muffin, and pie. Barbie pasti akan teruji. Oh, begitu banyak makanan dan manisan yang berbeza.
And then kita super lebih banyak langsir di tingkap kesurian, astuh meja dan kerusi, kopi dan manisan sudah tentu. Iri menjadi rumah untuk kucing Barbie saya di sini. Kita akan letakkan mangkuk dengan air dan makanan juga. Dan lihat itu, iya Cleo. Wah, Tracy, kita tahu dari seorang Barbie, you punya si haiwan peliharaan. Itu lebih baik kucing yang gebu. Kamu benar-benar membuat sebuah kafe. Ada makanan untuk setiap selera. Outdoor swingers ka meeting for store dengan tepat. Gadis-gadis, grup for dapur teringat menakjubkan. Mari kita lihat lebih dekat. Tulis di komen, adakah anda lebih suka Bratz atau Barbie? Ori kita lihat siapa yang terselak di stairs and run semua termasuk tingkat ketiga. Oh, Chinwa kau punya bilik tidur di Gesner. Hai ada katil yang indah. Baiklah, sebedak lebih baik daripada katil Bratz. Isko, pinis tidur Barbie, and yon satu kuk, pinbasutik syuk katil merah jambu, tambah bantal comel. Itu dia lembut yang mana di sini. Kemersia kami kembali karena Barbie dari merah jambu yang lembut, kami bisa wasir mega solek dengan cermin, dan disitulah Barbie saya bersolek setiap hari. Bagaimana dengan kamu, Rebecca? Mari kita mulakan dengan bantal-bantal yang cantik. Mereka berbentuk seperti bibir besar. Karpet berbentuk bintang sudah tentu dan kita akan letakkan almari laci di sini. Kita akan letakkan kosmetik berat saya di atasnya dan gantung cermin. Wala, pendapat kau, Jill. Dia tak pandang pun. Baiklah, tapi dia akan berminat. Hei, itu sakit dan saya tak berminat. Dia survey for Richard Keffer pika untuk Barbie. Ferdi saya mendapat idea untuk membuat almari di sini. Akan ada almari dengan pakaian. Saya memasang almari dan akan menyusun pakaian. Barbie may siwan panasam sa winyang gaun sehingga setiap was melay sa freak. Punang sini adalah sebat untuk beg tangan. Cantik. Bilik tidur sudah siap untuk Barbie. Itu idea siya. Tayo Bratz kami rada namanya. Kira ko really kerap bayar ke sini. Kira flicker kasut di bawah. When kita really degree kerusi supaya arboy berehat ketika memilih period baru. Selesai. Baik habis belajar teknik avion. Jill pada menggantung gaus garland. Rebecca, bagaimana kamu menjawab itu? Baik apa yang kurang memikirkannya? I wish ada tingkap klasik di sini. Akan ada slate turun. Bagaimana pendapat kamu? Ia terlalu ekstrim untuk Barbie saya. Untuk apa? Gelongsor itu menuju terus ke kolam renang. Ada koktail dan bulatan tiup. Oh, idea itu memang hebat. Baiklah, itu tidak akan berhasil. Saya akan buat gelongsor juga. Dan akan ada kolam di bawah juga. Tetapi yang berwarna merah jambu. Bermain Doris Kurosi dan Singer. And Jet Flamingo ni, gadis-gadis rumah Garfoldi Horong Pro cantik. Kubefuan kerja yang hebat. Teresa sudah di rumahnya untuk kamu segarkan diri, Jill. Ya, apa yang kamu lakukan? Solehkan dan gaya rambut saya. Saya boleh tuangkan pada kamu juga. Kamu semua saya Brown secara berseronok. Rebecca, mari kita lihat lebih dan River Coast. Mari kita mulai dengan Rebecca. Rumahnya untuk Bratz kelihatan bergaya, fashion, dan cerah. Kamu melakukannya dengan hebat. Tetapi rumah Jill untuk Barbie ternyata sangat lembut, cantik, dan manis. Hei, suamu terlihat dengan teliti. Jadi urus pulut kulimur kecil, lihat itu. Dan sekarang gulung menjadi satu lapisan menggunakan mesin itu. Right, let's try the back and it was Songhai Albert. Turn up, bro. Dan dekatan ia pada dinding rumah. Vale, so isang side male member ng Chora. Unang side to cat. Bens, mahakin. Siguro ice cream darah di sini. Bagus. Sekarang mari kita cat rumah ini ke labu. Sempurna. Sexta habis ice cream saya. Oh, betul. Saya perlukan satu lagi. Tunggu. I guess Jolene Spanda. Mangi udah Spanda. Saya libut corat land is minjna war cat hitam. Already yes, diresip to seperti kamar. Saya sudah habis dengan ice cream darah sekali lagi. Saya ada banyak batang di sini. Saya yakin saya boleh menggunakannya dengan cara tertentu. Tunggu, betul. Saya ada idea. Itu akan berjalan dengan baik.
Mari start masaya ziwing si Dizwa. Sekarang lisensi untuk kayu si luar. Sekarang, mari kita lakukan perkara yang sama dengan bumbung dan dengan sisi-sisi lain. Dan sudah tentu saya akan cat semuanya hitam. Saya akan tambah merah di antara mereka supaya nampak lebih menakutkan. Wah, apa itu? Vanessa, apa yang awak buat? Oh, adakah saya terkena awak? Maaf. Aizra Naus, Ramarshi Stoid Cat Merah Jambu. Highway Hunterball Marshmallows bagi hiasan Jill. Yurusan membuat bahagian bawah rumah kelihatan sangat cantik dan comel. Lihat itu. Oh, wow Barbie. Kamu membantu saya. Itu sangat baik dari kamu, sayang. 5 jari. Kami 3 hour kerja yang hebat. Sering kita diperlukan pinggan bercora ini. Lihat itu. Kita akan ada beberapa hati yang sangat comel di rumah kita. Ya harus saya sekarang. Kita perlu perjalanan terbodoh untuk bumbung. Di sini saya akan ambil hati yang lebih besar. Oh ya, dan sebelah lagi. Apa yang kamu buat, Vanessa? Jauhkan diri dari sini. Aizu berhenti bumbung setri Central War. Sebagai sila-sila Gwendowi saya yang menyeramkan. Dan sekarang masa untuk tingkap. Baiklah, saya punya akan berwarna merah jambu, sudah tentu. Dan hati di atas bumbung adalah yang bersinar. Hurai! Lihat bumbung saya. Ya, rumah ini kelihatan hebat. Saya setuju. Hebat. Hey, wow! Oh, jangan takut, Barbie. Lihat apa yang saya ada. Pita yang cantik. Kita akan buat jubin supaya ia kelihatan seperti lantai bilik. Oh, ia akan jadi menakjubkan. Lihat, hebat kan? Saya suka juga. Sekarang mari kita gantung beberapa reben. Sedikit lagi. Betul-betul di atas kepala awak. Antis Daurish comel. Hei, payung tidak bersubis sampah itu sedikit lagi. Mari kita lihat. Oh, kepingan ini sempurna. Saya akan menggunakannya untuk menutup lantai dan mengecatnya dengan konkrit. Oh, ya. Sampuran, whose rainbow grows rias dinding, shell sembunga ros hitam. No one of the spurway chora, salt candelier. Sarang Pontianak dalam segala kemegahannya. Rebar por Roches, pipe, patong jamber, hemisroners, perfume, and an to vampire white shimmer. Hey! Puedes coba let para ver sunjo resnaya di sekarang Korean Soul Brush ada tersinki dapur. Sekarang para lebih seperti sejuk Disney. Sudah tentu beberapa rak untuk snack dan manisan. Mari letakkan mereka di atas. Dan beberapa hiasan di dinding juga. Dan dalam peti sejuk, Anda sudah ada bijirin kegemaran Anda. Haha, oh betul. Saya terlupa untuk menyediakan meja. Baiklah, tim Rebel Lovers, kena kita dinding hijau yang sempurna ini seoleh hiasan. Kita spoilers per post record dan sekarang meja merah jambu yang cantik dan sudah tentu beberapa kerusi. Adakah kamu suka, Barbie? Ini pinggan kamu. Kamu boleh makan bijirin sekarang. Obat, Timarion Street, susun namin sudu kau. Jika suka sarapan kamu, zat menjamu selera, Barbie. Ya, bilik ini memang hebat. Betapa lembutnya permaidani ini. Sempurna untuk bilik seterusnya. Dan saya akan menghias dinding dengan langsir yang cantik, tambah katil merah jambu dan galen di atasnya. Lampu lantai juga, meja sisi katil dan almari pakaian. Dan tentu saja, jangan lupa tentang telepon. Adakah kamu suka, Barbie? Sudah tentu kamu suka. Lihat betapa cantiknya. Hebat, bukan? Sophie itu cantik dan sangat selesa. Kamu kelihatan menawan, sayangku. Kelopak. Kita apa itu? Kita akan buang semua dari yang ini dan yang itu juga. Bau yang sangat harum.
Dan sudah tersekraki sewa kelopak-kelopak di lantai. Dan aku isi base di saya bersama si biru slate di dinding. Memisahkan sebuah katil merah dan hitam yang sempurna. And whether for element albas and giant portang susunan major syrenture meron cosmetics and crushy and word cycles. Oh yeah, at formal straw ratu vampire who? Biliknya sempurna. Bilik saya juga. Oh betul. Sekarang kita akan memasang bilik terakhir dan ia akan menjadi bilik mandi. Kita perlu meletakkan tap mandi dan tentu saja menghias beberapa dinding. Jangan lupa datang coba dan sewa keperluan untuk bilik mandi. Sekarang kita perlukan meja dengan cermin dan semua kosmetik di atasnya. Lihat itu. Barbie sudah mandi. Saya yakin dia menyukainya. Bilik mandi ini sangat cantik. Banyaknya buih. Buih? Serius? Saya ada sesuatu yang lebih baik. Kelawar. Betul tuh. Network show babuas senar di dinding, kodan separabur lilin dan potret. And staples mas perhat WhatsApp words. Kemon terus juntan kering di wangwaran sini. Oh betul. Wais sir syurang wan pinggan. Tap dikrilat untuk kenang wandara. Sempur. Eri guksip. Ada suku vem swastel. Sentuhan syurang weon lihatlah Vanessas. And itu kering meat spiat. Wah, nampaknya agak bagus saya rasa. Saya sedang menjadikan kawasan berkelai untuk Barbie kegemaran saya. Lihat pokok itu. Dan tentu saja beberapa papan tanda juga. Jangan lupa tentang selimut untuk berkelah dan bakul dengan semua keperluan serta pagar merah jambu yang cantik. Saya sudah serius serius di rumah saya dan anjing yang bagus. Barbie, saya akan berada dalam keretanya memandu ke rumah jirannya. Saya nak pelingin pengangsan. Wah, itu cantik. Saya persi beriwa. Rams terkau series. Thursday suri lepirs ke ris merah jambu. Ring santik kuris Barbie rani. Ris merah and hitam sing mystery. Dari Basma race untuk Ratu Vampire. Saya suka kedua. Siapa itu? Saya bersedia untuk membukanya. Halo. Ini pesanan Anda. Ya ampun, beratnya kotak ini. Apa yang dia pesan? Baiklah, mari kita lihat. Di sini ada semua yang saya perlukan untuk membuat katil impian saya. Wah, betapa besarnya kayu ini. Letakkan di lantai. Apa yang dia lakukan? Oh, dia benar-benar jatuh dalam kotak. Hebat pagar saya. Besarnya. Elms your shop. Instant order. We're commerce. Aduh, itu sakit. Jadi, mari keralkan kotak itu. Mengang. Apa yang dia lakukan sekarang? Pembina Mary, mulakan kerja. Jadi, kita akan letakkannya begini dan begini. Bagus. Hasilnya baik. Ia akan menjadi sangat cantik tidak lama lagi. Ya, saya dilahirkan sebagai pembina. Katil 2 tingkat. Saya selalu impikan benda seperti ini. Wow, katil dia lebih baik daripada saya punya. Idea yang baik. Sekarang saya akan buat lebih baik lagi. Dibeli. Sekarang tunggu penghantaran. Oh, dah sampai. Hei kawan-kawan, ini untuk Anda. Terima kasih. Bawa masuk. Selesai, Cik. Mari kita mulakan. Wah, cantiknya. Katil dipasang. Sedikit lagi keindahan. Ingredient media sama carrier lampu. Mari didapatkan gambar-gambar untuk membuat rumah lebih selesa. Dan sekarang, mari hidupkannya. Ya, ia cukup hebat. Itu saja. Wow, lap hair liur awak jiran. Jadi bagaimana community? Siapa yang jahat sekarang? Oh, aduh.
sakitnya. Dan apa yang dilakukan jiran di sana? Jangan mengintip. Tolong. Apa yang akan saya buat? Idea. Sayur's Craver Prairie. Kemana-mana. Kismis sangat bagus. Analisme ini juga akan berguna. Walaupun saya tidak mempunyai banyak uang, tetapi saya mempunyai fantasi. Bagus. Tak nampak lebih teruk daripada Jennifer. Aduh, Mary, kenapa kamu melempar alat-alat di sini? Dari mana awak dapat langsir yang keren ini? Wah, sekarang kain meja itu akan digunakan. Wah, ia menjadi buayan yang hebat. Ia sangat selesa. Hei, jiran, apa kabar? Hidup agak membosankan. Idea yang bagus. Aku biar everything fork. Mary aburs to brew. No, it's double. Selamat Singting. Person orang Hamban pula diubat. Ia lebih tinggi, lebih laju. Di sini dan di sini. Starter shake. Sarir players. Tapent. T-Rex saya serius juga. Saya tunggu kamu semua di party saya. Hello, gadis-gadis. Lihat rumah saya yang hebat. Wow, ia hebat, Jennifer. Ia sangat selesa di sini. Kita adakan party pribadi. Jangan benarkan sesiapa masuk. Jadi, tiba masanya untuk mula berseronok. Oh, Air Grace, saya ada idea yang hebat. Mari kita mula bekerja. Jadi, alas meja. Sekarang pinggan mangkuk. Dan hal wanavada was based terus sadar wasai. Apa dengan hero kan? Mari kita rekordkan musik. Oh, Hafid Sue. Bagaimana dengan kamu, Mary? Baiklah. Itu sahaja. Jiran. Masa untuk tindakan tegas. Keselamatan. Saya ingin mengadu tentang bunyi bising di bilik saya. Oh, dan itu untuk saya. Selamat petang. Apa masalahnya? Ikut saya. Saya akan tunjukkan semuanya. Ini dia, pelanggar peraturan. Kami akan selesaikan sekarang, Cik. Apa yang sedang berlaku? Hei, siapa kamu? Ada aduan mengenai kamu, Cik. Saya rasa saya tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Oh, Pirate Cypher first Ingrid Subaru Odare. So, tinggal, Cik. Hei, apa ini? Idea lain. Apa yang saya ada? Sebuah globe yang dingin dan bercahaya. Dan sekarang Syakiriyat. Current reminder. Saya pasti Jennifer akan menggigit siku. Sempurna. Happy ambis the timbal kaying executive of the globe. Wow, itu adalah bola disco yang hebat. Sekarang, suasana party sentiasa bersama saya. Ya, dan untuk bahagian cakra yang tinggal, kita akan membuat hiasan untuk dinding. Hebat. Bilik saya bersinar. Sekarang, tiba masanya untuk memeriksa. Secure music and... Saya bersirap. Iso sinara bising. Apa yang meron? Oh, wow. Mari kita lawat, Mary. Hello. Kau datang untuk lihat apa yang ada di sini. Ia memang hebat. Apalagi yang akan Anda pikirkan? Oh? Satu idea. Kotak Bagaimana yang kalau... hebat. Aha! Betapa hebatnya mentol lampu ini. Dan sekarang saya perlukan seutas cord. Bagus. Sedikit merah muda. Hot knife for this therapy. Apa yang dia cadangkan kali ini? Begitu selesa. Betapa menariknya. Saya suka rumah saya. Itu sahaja. Bekerja cepat sikit. Mari. Sambringan saya bersinar di setiap. Dia buat curi teruk daripada jiran saya.
Ya, baik seperti yang saya perlukan. Spray brace. Hai, saya akan Ini untuk awak. Hei. Oh, wow. Hebatnya. Lebih baik daripada awak, kan? Oh, apa yang berlaku? Oh, tidak. Ini api. Kami ada pemadam api. Kami akan... University. Tangan risau, Jennifer. Who's one to roll? Selesai. Sebicara saya musnah. Maaf. Jennifer, kita santai sa buri-buri ng mo. tolong. Oke, mari kita pergi. Di sini ke pun tempat. sejuk kan? Ya, sangat bagus. Itu. Kenali kawan mainan saya. Ada. Di mana saya patut mula? Saya tahu. Lihat warna-warna itu. Saya akan menghias bumbung. Ia sangat terang. Dan sejuk. Bagus. Saya akan tiupkan ciuman kepada kamu. Wah. Hei, apa yang kamu buat? Saya sudah bersedia. Saya akan mulakan dengan bumbung juga, tetapi saya akan gunakan rantai logam. Oh ya, ia sempurna. Dan sebagai ganti ciuman, saya akan gantung tengkorak. Adakah kamu takut? Ha, hebat. Nada. Serius? Baiklah, lihat bingkai tingkap saya yang cantik. Apa? Saya akan ada yang hitam. Ya, apa-apa sajalah. Apa yang patut saya tambah? Betul, saya akan ambil pelet bayang-bayang saya yang terang. Dinding rumah merah jambu saya akan sangat cantik. Ia sungguh menakjubkan. Oh. Ia sangat ajaib. Wow, sebenarnya saya akan tambah permaidani lembut. Sebuah kerusi berlengan ungu, kemeja keras berwarna merah jambu. In Albrazazet, Rika Bensul, Let's explore when Cedric Odebiswers, hiasan, as the school same way bow while it is on you, and Lavisu. Galang-galang Sarah K. sempurna di sini. Selesai. Sebuah sofa dengan sarang laba-laba. Sebuah meja tengah tengkorak dan meja sisi katil. Menambah beberapa hiasan di atas dan permaidani gebu. Hitam sudah tentu. Lihat lampu itu. Oh, gula-gula getah. Ya, Saya akan lekatkan gambar Wednesday di dinding. Ngomong-ngomong, adakah dia akan suka bilik ini? Pasti. Baiklah. Ini hebat. Okey, Saya akan balik ke rumah saya. Ya. Lihat mesin layan diri ini. Ada gula-gula yang sedap di dalamnya dan beruang comel. Beberapa daripadanya. Saya rasa saya ada idea lain. Baiklah. Seperti kita lihat Mario lihat pelangi comel Ino. Sedih sisi di dinding Ino. Kenneth! Bago may step to remark turns ringan. Ini dia. Letakkan dalam mangkuk. Terima kasih. Saya rasa Anda akan menyukainya. Sedap ya. Oh ya ampun. Baiklah gadis-gadis. Tingkat pertama sudah siap. Ini benar-benar sempurna. Wah. Mari kita teruskan ke yang seterusnya. Saya akan gunakan perabot hitam untuk dapur juga.
Kabinet, chor sos tangkor store danso, estorendo silvery, Wow, suasana yang hebat. Cemantik di dinding. Beberapa perkara lagi dan siap. Oh, seekor kelawar. Ya Tuhan, itu untuk kita. Mari sini. Prabu, awak ada kawan? Cantiknya mereka. Dan saya akan ambil sedikit coke. Hebat, bagus. Oh, mimpi ngeri. Dapur ini tidak lagi sesuai. Bagaimana dengan yang ini? Ya, jauh lebih baik. Saya akan melukis sesuatu pada kabinet merah jambu. Mari kita lihat. Oh, itu sangat cantik. Menambah beberapa elemen lagi. Baiklah, saya seorang artis genius. Bukankah ini hebat? Meletakkannya di dalam. Saya sudah suka ini. Meletakkan meja dan kerusi. Wah, jangan lupa tentang kucing itu. Kamu yang terbaik. Oh, saya terlupa sepenuhnya. Kita perlukan pembesar suara berwarna merah jambu. Baiklah, mari kita mulakan. Enid nampaknya suka. Oh, muzik ini. Gadis, dapat kau sempurna. Oh, ia sangat bising. Dan bagaimana kau skokim gadis-gadis? Baiklah, kita teruskan. Oh, tidak. Seekor labah-labah. Tunggu, itu tidak nyata. Apa? Tidak kelakar. Oh ya ampun. Baiklah, mari kita lihat sarang labah-labah. Langsir yang hebat sekarang. Dan saya segera tambah permaidani segera. Tidak buruk. Bagaimana dengan kamu? Oh ya? Dan langsir saya akan menjadi manik-manik berwarna-warni. Ia sangat cantik. Lihat, ini satu tingkap, satu lagi. Dan permaidani cerah juga. Seluruh lantai akan ditutupi dengannya. Hebat! Wah, apa yang kamu buat di sini? Tunggu sebentar. Yehau. Nah, itu dia. Itu kelakar. Oh, kening saya. Apa itu? Apa? Aduh, ia perlu dikembalikan segera. Baiklah, jauh lebih baik. Saya akan tunjukkan kepada anda sekarang. Baiklah, mengenai kertas dinding. Di bilik ketiga akan ada unicorn dan pelangi di dinding. Ia kelihatan begitu cerah dan cantik. Itu tempat untuk kot Anda, katil Anda yang cantik. Oh, lihat bantal berbentuk hati ini. Bagus, meja solek sudah tentu. Wah, banyaknya benda-benda yang menarik. Anda akan menyukainya. 5 jari, kawan. Baiklah, Tina. Rumah saya sudah siap. Saya lebih cepat. Oh, wah, apa yang patut saya lakukan? Oh, katil hitam dengan bulan. Ia menakjubkan.
Menambah beberapa butiran. Oh, skandalier itu. Werbay Biolis. Bawit ay basyo. Rasaw the day kay till kay dain the pinapis kay Wednesday. Oh, baile balik the body. Ya, yaw pace. Tell di ba main Saturday? Lihat, Britney. Begitulah sepatutnya. Baiklah. Oh, ya ampun. Mari kita lihat. Rumah sudah siap untuk Wednesday. Dan untuk ini juga. Semuanya sangat baik. Gadis-gadis, peros perkorfork pring dros. Oh, Britney, Durain yang tidak kena. Tina, kamu semua tidak berseronok. Kenapa? Wah, jom pergi. Baiklah, gadis-gadis itu telah memikirkan sesuatu. Bagus. Kamu boleh bermain bersama walaupun rumah dan anak patung kamu sangat berbeza? Gula-gula boleh dikongsi. Sedap, nikmati masa yang terbaik. Dan kita akan jumpa anda dalam cabaran seterusnya. Ia akan berlaku tidak lama lagi. Selamat tinggal.